Monster Amas SKT-03 baru je mendarat. Jom kita test. Wah, korang tengoklah tu design dia cantik babe. Buka kat dalam dia. Itu dia. Monster SKT-03. Cantik gila guys warna dia. Kat bahagian bawah ada charging port Type C. Kat bahagian belakang, dekat bahagian atas. Dan jom kita buka. Uish, lawa babe. Dia ada getah tapi dia bukan getah yang masuk dalam lubang telinga tu lah. Ok, touch sensor dia ada dekat bahagian atas ni. Dan lubang mic dia ada dekat bahagian bawah. Nice Dalam kotak satu lagi, ada kabel charger dan user manual. Dah tiba masanya untuk kita test. Masuk je telinga, terus bunyi pairing. Kualiti bunyi dia sama macam ibat monster-monster yang lain. Dan apabila kita buka je high volume, memang kuat gila guys. Oi, sedap guys, dia punya kualiti music dia. Dan macam biasa guys, untuk monster dia ada gaming mode. Just tekan je dekat sini 5 saat dan dia akan tukar kepada game mode. Dan aku dapat check latency untuk gaming mode dia memang rendah, 50 millisecond dan mungkin kurang. Dan yang menariknya, kita pun dah test dia punya mic quality. Korang boleh tengok dia punya graph dekat situ. Jelas guys dia punya mic dan korang boleh dengar sendiri sekarang Kita sedang test mic daripada Monster Amas SKT-03 dan korang tengok tu, jelas babe dia punya mic. So korang bayangkanlah, kualiti muzik padu, gaming padu, mic padu. Apa lagi yang korang nak guys? Check out terus dekat beg kuning di bawah.